Okey, Assalamualaikum. Masalah keputihan dalam kalangan wanita ni dia tidak mengenal usia. Ada yang budak kecil pun ada kena kan. Ada yang anak dara, remaja, dah berkahwin, belum berkahwin, postmenopause pun ada masalah keputihan juga. So masalah keputihan ni dia sebenarnya adalah masalah yang global. Semua orang akan pernah merasa masalah keputihan at least sekali dalam semua hidup dia. Okey. So, kenapa ada orang boleh kena kerap, ada orang macam sekali seumur hidup je boleh kena kan. So keputihan ni sebenarnya ada banyak sebab, jenis, faktor. Okay. Yang pertama, jangkitan kuman. Okay. Jangkitan kuman ni kita boleh kategoriskan jangkitan kulat, jangkitan apa lagi, bakteria, virus, orang kata parasit dan sebagainya lah. Okay. So kalau contohnya yang cases yang common dalam kalangan orang mengandung, jangkitan kulat lah, candidiasis. Dia punya karakteristik dia gatal, lepas tu berketul macam cheese dan sebagainya. Itu jangkitan kulat. Okay. And then kalau jangkitan bakteria yang kita takuti adalah GBS lah, pun common dalam kalangan orang mengandung juga. GBS ni bakteria group B Streptococcus. Okay. And then ada certain keputihan yang disebabkan penyakit kelamin. Contoh macam STD kan, chlamydia dan sebagainya. Usually dia tak datang tiba-tiba. Usually penyakit-penyakit yang STD ni dia dapat daripada orang kata hubungan kelamin yang luar tabii ataupun luar daripada perkahwinan lah. Okay. So maksudnya sama ada dia ada orang lain ataupun suami dia ada orang lain, macam tu kan. So faham lah. So kalau kita buat swab, kita jumpa chlamydia lah, kita jumpa sifilis ke apa ke, itu bukan keputihan biasa. Okay, itu bukan keputihan biasa. So kita kena investigate marriage dia macam mana. Okay. And then seterusnya, keputihan yang orang kata sebabkan jangkitan virus, sama jugalah, it depends on STD dan sebagainya. So kenapa ada orang boleh kena, ada orang kerap, ada orang tidak kerap kan. So untuk orang mengandung kan selalu kerapkan kena keputihan, sebab faktor mengandung tu sendiri pun menyebabkan imun badan wanita itu lemah. So bila imun badan kita lemah, so senanglah kena dapat jangkitan. Okay, dia punya logik dia macam tu. If you badan you lemah, you punya antibody tak kuat, so senang kena jangkitan kuman dan sebagainya. Okay. So apa nak buat kalau apa nak buat kalau ada keputihan? Datang jumpa doktor. Sebab kita kena buat apa orang kata pencegahan awal, okey? Sebab ianya sangat penting pada mereka yang TTC. Jangkitan jangkitan pada bahagian peranakan, okey, keputihan yang kita tak tahu apa benda kan, boleh menyebabkan masalah yang pelbagai. Salah satu yang kita paling takuti adalah kalau GBS, bahaya pada baby. Kalau orang kata keputihan yang lebih ekstrim kan, jangkitan-jangkitan yang lebih pelik, kita takut dia set up dan menyebabkan jangkitan pada peranakan dan boleh menyebabkan tube fallopian tersumbat. Lagilah membawa masalah pada pasien TTC. So, ada keputihan, tak kisah gatal ke, berbau ke, apa-apa ke, apa bentuk jenis pun, dah lama ke, baru ke, datang jumpa doktor untuk pemeriksaan. Okay? Alright.